Hanya kita menyampaikan sahaja. Kalau kita tahu, hanya kita tunjuk ajar saja. Terima tak terima serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tanggungjawab kita. Bila katalah kita sebagai suami, isteri kita dengan akad sah, kita wajib tanggungjawab kita terhadap isteri. Apa yang wajib atas kita? Nafkah, baik zahirnya, batinnya kita mampu. Kita silakan. Lepas tu tunjuk ajar sekadar. Kalau dia tak tahu, kita tunjuk ajar. Kalau dia tahu dah, dia lupa, kita mengingatkan. Sekadar itu. Dia menentang juga lawan tu dia. Adalah kita tak ada salah. Bagaimana cerita isteri-isteri Nabi tadi. Begitulah anaknya. Nah, kita hanya mendidik, mengajar. Sampai itu pula kita ajar, serah pula pada guru-guru. Tapi apa terjadi terserah pada Allah Ta'ala. Kan? Hanya kita yang baik kita redha, yang tak baik kita tak redha. Ini tilik segi syariat. Tapi tilik dari semua tu datang dari Allah. Wajib kita redha dari segi datangnya dari Allah. Tapi yang tak baik tak boleh kita redha. Kerana redha pada maksiat pula. Kan? Itulah di antara lain inilah tempat kita nak syukur nikmat tadi. Duk bercakap di atas Islam, iman, dua-dua itu sebesar-besar nikmat Allah. Jadi alhamdulillah kedua-dua kita di kita masih ada. Allah masih menjaga, mengawal dia. Semoga-moga, kerana kita tak tahu kedatangan, semoga-moga harapan kita sebesar-besar harapan dengan Allah, supaya Allah menjagakan iman kita dan Islam kita ini tak bergoyang. Sekalipun ujian, ribut, bagai-bagai pun mudah-mudahan tak bergoyang. Tapi ribut mesti ribut. Bila musim dia ribut, dia ribut. Musim ribut kan. Hingga kali ni lalu ke mana? Ribut lalu ke kapun ni. Habis pokok-pokoknya. Tapi bukan semuanya pokok habis. Kadang-kadang pokok hak besar kena ribut tumbang. Pokok cengah, pokok senur besar, jalanlah boleh ribut, tumbang, terbalik, ada patah. Tapi pokok kecil-kecil, pohon-pohon kapal terbang, rasanya panggil pohon kapal terbang sini ada dah? Ada juga? Ada. Takut ada panggilan tu. Yang tu kadang-kadang bila angin ribut, gitu ya. Yang lalu ribut kuat. Lepas pada ribut, tu kita orang kampung biasa ribut mari, lepas tu bangun balik. Hak yang kita tak suka macam pokok cengah tu. Ini ujian dari Allah, serta Allah pelihara dan jaga. Demikianlah dalam soalan tadi, ribut akidah melandangkan. Mari akidah itu akidah. Dah kata kita mengaku kita ahli sunnah wal jamaah, ribut mari betul ke ahli sunnah wal jamaah. Pokok-pokok cengah tumbang, pokok senur tumbang, pokok apa tumbang rebah gitu ya. Bangun balik. Kadang-kadang orang awam kejap pegangan. Walaupun dia tak pandai nak hurai cara tafsir Quran hadis, dia tak pandai, tapi pegangan dia kejap, dijaga oleh Allah. Macam pokok kapal tumbang tadilah. Rupuk-rupuk. Naik kelik. Tu. Nah, ini terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Itulah maknanya kalau tidak ada ujian pada kita pun tidak tahu tahqiq kita, kesungguhan kita tu setakat mana. Itulah